Nak tanya soalan lah. Kalau betul ni dapat bawa balik metanium. Okay gang, selamat pagi dan selamat datang ke Isaac Project Channel. So, hari ni adalah hari yang sangat bersejarah. Saya ada hadiah. So hari ni saya dekat mana? Kuala Membi. Apa? Apa tersimpul pula ni? Tersimpul. So hari ni adalah hari apa gang? Hari ni hari saya buat event untuk team SWS Angler. So saya founder dia. Thank you. Thank you kita punya owner club, owner kolam. Terima kasih banyak-banyak bagi kerjasama. Alright. Okay. Alright. So tadi gang itu owner kolam. Nama dia Badrul. Terima kasih. But sebab bagi kita peluang untuk kita buat mini event kat kolam MV Ulu Langat. Terima kasih. So mantap tak mantap gang kita punya event. So ini adalah event, first event SWS. Kolam buka pukul 9. So tim-tim kita tengah usaha mencari ikan di waktu opening. Kita tengok macam mana. So nanti kita update dan stay tune. Untuk program kita hari ni, kita ada quiz untuk dalam game, dalam kolam dan waktu lunch pun kita ada quiz juga. Apa update ni? Okay, terima kasih. Terima kasih. Jom. So saya memang saya tak on fishing lah. Saya tak turun ke padang. Saya turun untuk shoot segala dan set up segala benda. Dan terima kasih juga kepada Pakda. Sebab Pakda datang daripada jauh, datang support saya. Terima kasih. Pakda lah orang yang banyak mengajar saya macam-macam. Terima kasih Pakda sudi datang. Sekejap tepat ni macam tepat ke? Macam tepat je ikan dia ni. Ada grip lah. Sekejap tuan lah. What? 115 dia punya. So, yang salah yang ni. Okey, timbangannya dia slide, betul? Yang penting ada naik. 120 kita boleh consider kita lock lah. Kita simpan dia dalam kategori lagi. So, kalau kata bawah 12, kita biarkan dulu lah. Kita cancel. Dia lambat ni. Lambat. Tapi okey lah. Timbanglah dulu. Masuk betul lah. Ni selamat ni. Mana? Hendaknya senang. Pegang mula dah. Ingat jadi baik. Okay, over. Over tak masuk. Dia nak apa? 123. 14 kau punya. 145. 1-2 ni. 123. Confirm lah. Tak. Kalau dia gelap ni okey kan ni sis? Macam mana? Dia ada nombor. Okey. Berat. 167. Tengok berapa banyak anak dia. Telur dia macam sepa. Okey geng, so sesi kita untuk
untuk next punya sesi adalah saya nak pergi dekat member-member SWS. Saya nak tanya soalan kat diorang. Kalau diorang betul-betul pure geng-geng SWS, ada soalan sama ada diorang tahu ke tak tahu, diorang alert ataupun tidak. So kalau diorang dapat, diorang layak dapat hadiah ha. So stay tune. Okay geng, jom let's go. Kita nak terjah SWS. Kita nak terjah siapa untuk orang yang pertama? Ni geng, kita terjah orang yang pertama untuk soalan. Okay Pakde? Okay. Saya nak bagi gift dekat Pakde, tapi Pakde kena jawab soalan. Dalam ni tolong Pak dia. Tegak boleh tegak? Boleh Pakde? Boleh Boleh. Okay. Soalan berbunyi, apakah maksud SWS? Saltwater. Sikit lagi. Sikit lagi tu dah hampir dah. Saltwater. Terbaik lah tu. Geng. SWS Saltwater. Pakai talian hayat Pakde. Geng. Bagi tahu geng. Talian hayat. Thank you Pakde. Thank you. Alright, so nanti kita ada game kedua, kita ada game ketiga lagi. Alright, santai. Terima kasih Pakde. Geng, kita cari mangsa yang kedua geng. Saya nak cari Aizat ni. Mana Aizat? Mangsa. Alamak. Dan, kenapa Dan? Sunyi je, muram je muka. Tak ada ke? Ada macam tak ada. Saya mencari Aizat. Aizat di sana geng. Jom. Let's go. Okay Dan kita dah jumpa untuk orang yang kedua. Sayang geng, tadi Pakde tak dapat jawab lah. So kita pergi dekat orang yang kedua. Atas boleh bang? Tali tak apa boleh Ya bang. Kita tumpah. Okay, so kita pergi dekat orang yang kedua Orang kedua. Ini dia, mantap. Okay, aku ada soalan untuk kau. Okay. Kalau kau dapat jawab, kau dapat hadiah ha. Okay. Soalan dia berbunyi, Okay. apakah maksud SWS? Aku tahu kau mesti boleh jawab macam ni. Aku tahu ni. Apa maksud SWS? Alamak, aku ingat saltwater angler. No. Angler Okay, so dia pun tak dapat nak jawab. Kita belum jumpa pemenang lagi. So kita pergi kat orang yang ketiga. Let's go. Okay kan, so orang yang kedua pun tak dapat jawab. Kita cari orang yang ketiga pula. Kenapa tak ada orang yang boleh jawab? Sedangkan diorang masuk grup tapi diorang tak tahu. Sama juga dengan belakang ni. Dia ikut saya pusing kolam cari orang. Dia pun tak tahu apa maksud dia. Okay kan, kita dah dapat orang yang ketiga. Mana-mana lah. Okay, ni orang yang ketiga kita nak tanya soalan. Okay. Sikit lagi. Okay. So kita pergi dekat orang yang keempat, kita tanya, apakah maksud SWS? Saltwater striker. Mantap. Huruf je yang salah. So kita dah ada pemenang. Okay, kita go through ke soalan kedua. Kita terjah menterjah geng. Orang tak buat kat kolam, kita buat. Okay. Very. So kita buat terjah menerjah untuk soalan lah kan. Tapi tadi banyak betul yang tak dapat jawab lah apa maksud SWS. Tapi dah ada pemenang lah Ferry. SWS tadi kau tahu apa maksud SWS? Apa maksud SWS? Aku pun tak tahu Dia pun tak dapat nak jawab sebenarnya geng. Soalan simple. Aku rasa kau mesti tahu. Kau player kot. Kau player Ferry. Okay. Soalan dia berbunyi, Okay. apakah nama YouTube channel aku? Kau cuba sekali, kalau tak betul aku lari tempat orang lain. Is tak kumpau? Kan. Alah, apa nama dia aku lupa je. Last one. So Ferry tak dapat juga. Dia tak dapat teka.
saya nampak seorang yang dia tengah relax. Orang tengah panas-panas, dia boleh bersantai mancing. Santai pak. Mantap bang. Bang, sekejap lagi datang kat saya Kita ambil gambar bang Bang, sekejap lagi abang datang bang. Kita ambil gambar boleh? Jik, apa khabar Jik? Sihat Jik Okay Jik sihat Okay Jik, aku ada soalan dekat kau Aku rasa kau boleh jawab. Benda senang. Apa nama YouTube channel aku? Betul lah kan? Dia memang tak tahu lah kan? Jangan tanya aku. Dia tak boleh kan? Dia redor. So kita pergi dekat orang yang lain. Okay bang, ada buti bang. Ada buti baik. Baik bang kan? Apa soalan dia? Lah, kau tak bagi soalan. Kau tak bagi soalan, apa soalan dia? Okay, soalan dia berbunyi, apakah nama YouTube channel aku? Aduh. Ini hadiah bukan biasa-biasa ni. Projek apa? Oi, kau pun tak tahu. Projek Is Salah. Soalan dia, apa nama YouTube channel saya punya? Oi, malam tadi pun tengok, nama tak ingat. IZ Project. Mantap lah. Terbaik. Aduh, dia memang steady lah. Dia research dulu. Ini soalan bocor je pada bos dia ni. Confirm Okay. Baik. Terima kasih Terima kasih. Okay geng, so kita go through ke game yang kedua. Sesi pukul 11. Tapi saya akan tanya yang tengah ni. Dia lain sikit orang ni, Bangla. Dia seorang ni Bangla yang memancing. Mana ada Bangla mancing? Semua buat kontrak Soalan dia. Sebutkan 3 jenis ikan dalam kolam MV. Dalam kolam MB. Kaci jenah siakap. Okay. So kita nak jumpa pemenang tu geng. Okay Zan. Dan. Bagi saya satu dan. Siapa nama? Firash. Oh, sedap ni nama. Umur berapa? 7 tahun. Okay, 17 tahun. Okay, Abang Boy. Sebabkan Abang Boy tahu semua benda ni, saya nak test Abang Boy lah. Tak tahu juga. Okay, saya nak test. Jangan gelung ni. Okay, saya ada soalan. Okay. Apakah nama akaun TikTok saya? Alamak. Sangat senang. Siapa? WS. Mantap. Terbaik. Dapat SP dia, boleh makan ya. Okay geng, so kita sesi nak serahkan giveaway. Kita pick random lah. Saya nak bagi abang something. Boleh follow TikTok saya bang. Is SWS. Mantap. Okay bang, terima kasih. Bang, saya nampak abang main pun bang. Abang boleh follow TikTok saya bang. Saya bagi gift kat abang. Okay. Okay. Abang. Alright, terima kasih. Sama. Kita kupau. Mantap. Kita je. Abang pula. Mantap. Terima kasih bang East Project, sorry. IZZ SWS. Okay bang, terima kasih banyak bang Jumpa lagi. Daya SP lah. Siapa Daya SP? Saya bang. Kalau abang 3-3 ada, kita bagi 3-3 sekali. Mantap bang. Okay, bang. Terima kasih bang. Kita nak cek siapa lagi? Siapa lagi kita nak cari? Dari SP, bottom. Play pelampu. Pelampung je nak lagi. Dari belakang. SWS. Okay bang, terima kasih banyak. Ada event lawan ke apa? Tak ada. Tak, kita buat kita punya team. Lepas tu kita bagi giveaway dekat orang. Fun lah. Fun je. Terima kasih bang. Ada TikTok? Ada, boleh follow saya bang. Saya nak bagi gift kat abang. IZZ SWS. Okey bang. Mantap bang, terima kasih bang. Okey. Bang, saya bagi SP abang nak. Boleh? Terima kasih bang. SP. Bang. Abang nak juga? Boleh bang. Nak bang. Bagi lebih. Bang, minta ambil bang. Soal satu bang, sebenarnya saya nak, kalau abang boleh follow saya, abang follow juga. Nama. East SWS. SWS. IZZ, dia abang follow bang. Right, boleh.
Okey bang, terima kasih bang. Nanti abang follow saya. Alright. Terima kasih. Follow TikTok saya boleh? Boleh baik. Baik. Oi, mantap. Makan kenyang-kenyang. Walaupun kumpau makan mewah. Kumpau makan pun mewah. Tak kumpau ni kali ni. Orang buat sini je hari ni diam je. Ketuk-ketuk dah padu hari ni. Hai, ketuk-ketuk mata ngantuk. Acah. Dia dah jumpa family dia dah. Pada terima kasih pada jemput makan pada. Terima kasih. Terima kasih semua. Jemput makan semua di Kal, Jik. Duduk dalam pun boleh. Terima kasih table-table belakang yang menjayakan semua program ni. Abang Boy, terima kasih banyak. So, kita jamu selera Terbaik. Sebab ikan balance sekarang ni yang ada sekor. Ikan nak kira berat tak? Okey, Hakim. Ui, baik 1-2-0 lah. Ui. Dari mana kecil? Dari mana? 1-6-4. Ini reject lah, mata tak ada. Woi. Mata tak ada ni, mana pergi mata? Okey, jom. Terima kasih. Okey, jatuh kepada Hakim. Oi, baik. Aku sikit lepas sikit. Oi. Alright, terima kasih. Kita target. Wow! Lambat! Baik. Power tau ni. Oh, pada Ferry Tak, tepuk. Snake boy tadi 3 orang, saya nak ke depan. 1, 2, 3. Aku nak gambar je ke? 1, 2, 3. Okey. Abang Boy. Wakil. Macam jus tapi dia tak datang. Okay, betul. Ni tak ada. Agak-agak lah. Misdan. Tepuk sikit. Nampak. Yo, team boy lah. Yes. Ni saya punya. Ikram. Daniel. Senyum sikit. Pak dia, sila ke depan Pak dia. Pak dia. Senyum sikit. Thank you. Terima kasih. Sini pada, tunjuk pada. Terima kasih. Okey. Nur Izati. Nama kita pula ya. Tim Papal. Terima kasih. Wisam. Was. Mahdi. Tunjuk ini. Ekal. Pancing pun dapat tu. Adalah Ajik. Jangan kalah pancing 3 kali kita pergi kumpau. Jap. And lastly is actually from all of us from Petronas Leadership Center for Gambar. Nangis mata dah berkaca. Gambar lah. Okey. Dah baikkan.
Baik, so terima kasih pada yang join apa semua. So jangan lupa like, komen, share dan subscribe. So nanti kita jumpa dekat next video. Istad Kumpau.